Assalamualaikum. Okey, bagaimana kita nak meletak shadow pada lukisan kita? Okey, mula-mula kita akan pergi dekat layer. Okey, layer yang ini. Kemudian cikgu akan create lagi satu layer baru di atas macam ni. Cikgu akan tekan simbol tambah dekat ujung tu yang ni. Okey. Dan cikgu akan kurangkan opacity dia sebanyak 30%. Okey, yang ni kita dah belajar Kita dah belajar yang ini. Sama juga seperti kaedah macam mana kita nak trace gambar. Okey. Kemudian cikgu akan tekan di atas layer 3 macam ni, macam right click macam tu, dan cikgu akan memilih ni clipping mask. Okey. Kemudian cikgu akan memilih warna dark purple macam ni, dan pen cikgu cikgu akan pilih studio pen lah, boleh. Lepas tu cikgu dah mula letak shadow. Cikgu besarkan sedikit saiz perut cikgu. Cikgu letak shadow macam ni. Macam tu saja, betul. Okey. Okey, semoga ini membantu. Okey. Okay, bye.